Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan lah. Untuk projek hari ni saya akan mencantikkan semula saya punya bonet hadapan kereta Saga FLX, yang mana dia punya keadaan dia dah teruk dah tuan-tuan lah. Dia punya kusam, muram, dan juga cat dia pun dah tak bersinar berkilau seperti awal-awal baru beli dulu lah. Kereta pun dah berusia belasan tahun. Jadi untuk projek hari ni, saya projek suka-suka saja untuk mengembalikan balik dia punya kilauan dan keserian bonet hadapan Saga FLX saya ni lah. Saya tak polish, saya akan gosok pakai kertas pasir dan kemudian saya akan tembak clear lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah pertama saya akan cover di bahagian keliling bonet kereta ni lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya dah tutup keliling bonet hadapan ni menggunakan masking tape dan kemudian dengan menggunakan kertas pasir 2000 saya akan kosok dia di bahagian bonet hadapan untuk mengeluarkan kesan-kesan degil di bonet tu lah. Tapi sebelum tu kita basuh dulu bonet menggunakan air sabun lah. Dan langkah seterusnya saya akan menggosok dengan menggunakan kertas pasir yang 2000 tadi itulah. Okey, selesai gosok dengan kertas pasir 2000 dan saya akan basuh dulu lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah saya menggosok menggunakan kertas pasir 2000 di sebelah kanan ya, bahagian sebelah kanan. Di sebelah kiri ni saya belum buat lagi tapi tuan-tuan boleh tengok perbezaannya. Yang dah gosok tu dia dah mula nampak sinar kegemilangan dia tu. Yang sebelah kiri belum lagi, dan saya akan sambung untuk sebelah kiri pula lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, proses gosok pakai kertas pasir pun dah selesai. Jadi saya akan cat clear lah dekat bahagian bonet ni. Jadi saya akan tutup dulu di keliling pakai surat khabar supaya tak terkena clear tu nanti. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya dah tutup keliling dah, termasuk dengan bahagian cermin hadapan dan juga di bahagian lampu depan, di bahagian yang keluar air yang wiper tu. Yang tu kena tutup tuan-tuan lah, kalau nanti tersumbat dengan clear pula. Satu hair pula nanti. Okey tuan-tuan, selesai. Jadi saya akan ke langkah seterusnya untuk spray clear. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah seterusnya saya akan spray bonet hadapan ni dengan menggunakan clear. Clear yang saya pakai adalah jenama Samurai. Saya akan buat beberapa lapisan supaya clear tu nampak tebal dan dia akan lebih bersinar dan tahan lebih lama tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, lapisan pertama dah pun selesai dan kemudian diikuti dengan lapisan yang kedua pula.
Dan juga diikuti dengan lapisan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah semburan clear di bonet hadapan kereta saya ni. Untuk yang ni saya buat 3 lapisan saja. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak lagi tebal ataupun lagi nak tahan lama boleh 4 ke 5 lapisan lah. Saya pakai 3 saja, satu tin cat clear samurai tu. Ini adalah hasil ya tuan-tuan. Ni clear ni masih basah lagi, belum kering sepenuhnya lagi tuan-tuan. Nampak dia punya pantulan, dia punya shining tu kita boleh tengok berbeza daripada yang sebelum buat apa lagi tu, yang awal-awal tadi tu. Tuan-tuan boleh nampak dia punya lebih bersih dan lebih bersinar. Tu dia tuan-tuan. Kita tunggu sikit lagi bagi clear tu kering sepenuhnya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya punya clear ni pun dah kering lah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, hasil dia macam yang baru punya. Jadi tuan-tuan tak payah nak cat baru pun tak apa. Untuk mengembalikan balik dia punya cat dia tu, gosok pakai ketai pasiak saja dan kemudian spray clear saja. Kalau modal lebih bolehlah cat yang baru tuan-tuan. Jadi untuk nak saving sikit, lebih kurang kita pakai macam ni cara dia. Nampak jauh beza tuan-tuan. Jauh beza daripada yang awal tadi. Serupa macam cat baru tu. Sebab dia ada lapisan clear tu yang membuatkan dia shining dia tu. Dia berkilat tu. Tu dia tuan-tuan puas hati. Okey, saya rasa setakat sini sajalah perkongsiannya. Tu dia panas terik tuan-tuan. Jadi kita bertemu lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan juga lain perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.